So kalau satu kesalahan, kita nak tanya, okey, dan tindakan sekolah apa? Apa yang telah garis panduan KPM beri kepada sekolah? Sekiranya begitu berlaku, okey, apa garis panduan dia? Takkan KPM tak ada garis panduan? Betul ke Abang Baik? SPM pun tak lepas. Biar betul kan? Takkan kualiti itu yang kita dapat? Alamak. Ira Sarah, saya percaya kepada sistem perundangan bila dah masuk mahkamah akan dapat keadilan. Cuma masa akan menentukan. Sebab tu kita dekat luar ni harus terus berdoa dan memperjuangkan untuk mendapat keadilan yang sebenar. Kerana hari ni mungkin berlaku kepada adik. Besok kita tak tahu berlaku pada keluarga kita, kita tak tahu. Sistem pendidikan kita memang dah lemah. Memang dah lemah memburu ringgit. Itu saya dah akui lama. Lebih-lebih lagi macam saya di dalam pendidikan khas. Paling lemah lagi sistem pendidikan khas negara kita. Paling outdated sistem pendidikan khas negara kita. Paling tidak memberi apa masa depan sistem pendidikan khas kita. Itu saya boleh cakap. Saya berani cakap, kau record, kau bagi kat Menteri Pendidikan. Saya cakap benda ni. Kalau saya salah, panggil saya. Saya berjumpa dengan dia. Saya boleh tunjukkan dia apa kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pendidikan khas negara kita. Saya boleh kupas satu persatu, guys. Sampaikan benda ni kat menteri. Luar sampaikan kat dia. Saya nak jumpa dengan dia. Dan saya boleh, bukan nak jumpa pada dia saya nak marah ke apa. Saya nak boleh bantu dia untuk memperkembangkan lagi ni. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.